ini. Penjelajahan saya pada minggu ini akan bawa anda ke sebuah pulau yang mana pantainya dari jauh kelihatan putih bersih seperti kapas. Jika anda ingin tahu di manakah saya dan apakah keistimewaan yang terdapat di pulau ini, ikut saya. Inilah Pulau Kapas, syurga bagi penggemar-penggemar aktiviti menyelam dan snorkeling. Pulau Kapas terletak di perairan Laut Cina Selatan, kira-kira 6 km dari Jeti Marang. Keindahan pantai serta flora dan fauna di sini menjadikan pulau ini destinasi yang sesuai untuk mencari ketenangan dan berehat. Di Pulau Kapas ni, saya dengar ada satu chalet yang istimewa dan unik, di mana konsep chalet ni menggabungkan beberapa budaya etnik yang terdapat di Malaysia ni. Kalau anda semua nak tahu, jom kita sama-sama tengok. Inilah dia chalet yang saya maksudkan tadi, Captain's Longhouse namanya. Chalet ini terletak di sebelah hujung kanan jeti Pulau Kapas. Suasana di sini agak sunyi, tetapi sesuai untuk menenangkan fikiran. Sekarang ni matlamat saya nak cari kaptennya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya ni Yan. Ya. Saya dari Kuala Lumpur. Bila? Datang sini ni tak bercuti lah ni kan. Dari mana tempat ni? Saya dapat tahu tempat ni dari internet sebenarnya. Dan tempat ni nama Captain Longhouse, kalau tak silap saya. Jadi saya nak tahulah, adakah ini Captain owner tempat ni? Agak nama siapa? Nampak macam pendeja, tak nampak macam Captain. Inilah Captain, tuan empunya chalet yang menarik ni. Dia merupakan Kapten Bersara Angkatan Tentera Udara Diraja Malaysia. Semenjak bersara, Kapten memilih untuk menetap di sini. Jom kita naik rumah. Okey, terima kasih Kapten. Jom masuk kaki dulu. Ya. Seperti anda lihat, tempat ini berkonsepkan rumah panggang tradisional seperti yang dijumpai di Sarawak. Semenjak dibuka, tempat ini mengekalkan cara penginapan yang sederhana. Walaupun tempat ini tidak mempunyai kemudahan seperti aircon atau kipas, namun angin malam di sini sudah cukup sejuk untuk tidur dengan nyenyak. Welcome to the dormitory. It's a family room lah. 2-3 family dia duduk. Ya, besar Kapten. Maximum about 15, ada sampai 20. 20 orang satu masa. Ramai juga yang boleh muat di sini kan? Jadi tunggu apa lagi? Cepatlah datang bercuti ke sini. Kadang-kadang saya hilang dah lihat sejak tadi, tapi perut pula lapar. Tadi Kapten bagi tahu pagi ni dia sediakan sarapan istimewa untuk saya. Tapi saya tak tahu lah sarapan apa. Agak-agak sarapan apa Kapten pun macam dah tunggu tu. Saya pergi dulu, kita sama-sama tengok tau. Sudah 20 minit sampai, tapi masih belum mengisi perut lagi. Nasib baik ada restoran betul-betul bersebelahan dengan Captain's Longhouse. Kalau korang semua nak tahu, inilah salah satu tradisi Melayu yang Kapten masih kekalkan di rumah panjang ni. Kalau datang sini, jangan lupa usah kaki tau. No entry please. No entry ni kalau kita nak masuk dapur sesaja je. Tapi kalau kita nak gunakan dapur ni, kena bayar RM50 ataupun RM1 sehari. Barulah tak ada no entry tu. Kapten, ni nak order breakfast ni. Sarapan pagi di sini bukan sahaja ada pancake, tetapi juga ada roti canai bersama kuah kari. Tapi pancake merupakan sarapan pagi yang special di sini. Lambat lagi kena siap banana pancake saya ni. Okey, siap. Siap.
Lapar ni. Okey, lapar. Tak sabar nak rasa banana pancake ni. Nampak macam sedap je. Biar saya rasa dulu. Betul apa Kapten cakap? Pancake ni memang sarapan pagi yang paling sedap sekali kat pulau ni. Kalau datang sini jangan lupa cuba pancake ni untuk sarapan pagi anda. Ha? Saya nak habiskan ni, rugi kalau tak habiskan. Perut dah kenyang, rehat pun dah cukup. Hampir tiba masanya untuk menerokai pulau ini. Tetapi sebelum tu, wajiblah lakukan safety check dulu. Tak sabarlah pula rasanya nak melihat sekeliling pulau ni. Pasti banyak tempat yang menarik dan cantik kan? Kapten, hari ni nak buat saya di mana sebenarnya ni? First, nak melanun keliling pulau kapal ni. Okey, nak melanun dulu. Tunjuk tempat-tempat kawasan yang kita selalu bawa turis, snorkeling, diving. Okey. Ni kawasan ni kita panggil Southern Tip. Oh, dekat sini? Southern Tip. Okey, Southern Tip. Apa ni, banyak coral kat situ. Banyak apa ni, shark pun. Shark? Ikan hiu. Okey. It's also known as a shark point. Oh, kat sini dah kawasan shark point lah? Every day in the morning kalau you datang pagi kat sini memang guarantee lah 1-2 dozen shark. 1-2 dozen shark? White tip dengan black tip. Okey. Kejernihan air laut di sini membuatkan kawasan ini menjadi tumpuan para pelancong untuk bermandi-mandi. Seronok pula tengok pelancong ni mandi. Rasa macam nak terjun dan main sekali dengan diorang. Kapten, sekarang kita dah sampai tak bahagian mana pulau ni? Ini bahagian timur dia. Oh, ini bahagian timur? Facing the Laut Cina Selatan. You boleh buat jungle trekking keluar kat valley tu. Itu ada cave tu. Itu banyak batu yang dah polish. Kita boleh buat rantai. Macam lah. Okey. Pulau Kapas sebenarnya sudah berumur hampir 230 juta tahun. Bayangkan, kalau pulau sekecil ini pun mengambil masa berjuta-juta tahun untuk membentuk, macam mana pula dengan benua Asia? Kapten, tadi masa kita dalam perjalanan nak sampai ke sini kan, saya tengok ada banyak gua tau. Kan? Lepas tu saya perasan yang ni pun nampak macam gua juga sebab ada banyak burung keluar masuk kan dari situ. Itu Gua Kapas. Oh, ini Gua Kapas. Yang paling besar sekali. Dan banyak ni kelawar. 1,000 kelawar dia tu.